Okey. Sekejap lagi kita naik rakit. Ini bot orang lain ni, bot rakit lain. Bot aku tak sampai lagi. Jari. Okey, dah naik. Naik, kita akan pergi ke rakit. Sudah sampai. Nampaknya aku seorang je di sini. Kita akan bermalam kat sini malam ni. Kalau seorang lah. Kita tengok apa yang ada. Tong gas ada. Kita try tengok hasil dulu. Okey guys, nanti kita tengok hasil dia. Pajau dulu. Saya tak pancing tak? Ini dia hasil yang pertama guys. Gerut. Boleh lah. Dengan keadaan laut yang sikit tenang. Ini gerut-gerut yang kedua guys. Lokasi belakang. Gerut-gerut yang kedua boleh tahan. Gerut. Waktu petang. Aku masih seorang dekat sini. Saya tengok malam ni ada orang ke tak ada. Setakat ni hasil ada sikit. Baru dalam 2 ekor je. Tunggu malam ni dah ada hasil mega. Ciao. Korang dengar bunyi kelong ni. Ini ombak yang sepoi-sepoi bahasa ya. Harap kelong ni tak relai besok. Sekejap ada ikan makan. Okey, kita sambung balik keadaan rakit atau kelong ni. Kita tengok bunyi dia. So, aku harap dia boleh bertahan lah kalau ada kena ribut ni. Dengan bumbung-bumbung terbang kah? Tapi santai ya, duduk sini santai. Siapa nak nombor kontak? Tengok nombor kontak dia ni. Nombor kontak dia. Hari dah malam guys. Sambil ada bunyi loceng-loceng sikit. Dia ada makan tapi kecil-kecil. Belum yang mega lagi, belum lagi. Kita santai-santai kita. Sikit view. Itulah dia view malam ni. Seorang-seorang kat sini. View malam ni. View yang sangat cantik ya. View yang sangat cantik. Uish. Ada hasil.
Selamat pagi. Hari ni kita ada tengok suasana pagi. Suasana pagi di Kelong. Malam tadi kita tidur puas, tidur seorang-seorang, tak ada gangguan. Pagi ni kita tiba lagi sampai tengah hari. Nanti tengoklah tengah hari lapar balik. Okey, ciao. Okey guys, kita nak balik lah. Tu ada hujan sikit. Sana dah hujan. Tu PTP dah hujan. Singapura ada hujan sikit. Barang pun dah kemas-kemas. Tengok hasil. Ini semalam buat umpan sikit. Gerut-gerut. Umpan gerut-gerut ada lah hasilnya sikit. Tu dah siap siang lah. Tanda gerut-gerut sikit. Tu je lah. Boleh lah. Adalah hasil sikit dapat masa tarik. Yang ni tunggu last. Ini umpan hidup. Bukan gerut-gerut, ikan apa dah, macam ikan uji rasik. Macam ikan apa tu? Yang colour merah tu. Okey, kita tunggu put sampai lagi. Ciao.